Dah dah habis. Ya, kira aku macam rasa macam dah habis lah. Dah habis. Dah habis ah. Dulu, aku fikir bila hari ini sampai, aku akan rasa bebas. Tak ada lagi kelas, tak ada lagi SPM. Tapi, bila aku betul-betul berdiri di sini, kenapa dada aku rasa kosong? Setiap hari, aku pakai uniform yang sama, jalan laluan yang sama, dengar loceng yang sama. Tapi perasaan aku tak pernah sama. Senyum yang dipaksa dan badan yang tak pernah rela. Di koridor ni, aku pernah berlari ke kelas dan pernah berharap masa berjalan lebih pantas. Sekolah mengajar aku membaca, mengira dan menghafal. Tapi sekolah juga mengajar aku apa itu kehilangan, apa itu gagal dan apa rasanya bila kita cuba sedaya upaya tetapi masih rasa tak cukup. Aku akan merindui suara kawan-kawan yang riuh, gurauan yang nampak bodoh, hukuman yang dulu aku benci dan cikgu yang marah sebab sebenarnya mereka peduli. Sekarang, bila aku pandang ke belakang, aku sedar bukan semua kenangan itu indah, tetapi semuanya berharga. Sekolah mungkin dah jadi masa lalu, tetapi parut, tawa dan air mata itu akan sentiasa jadi sebahagian daripada diri aku. Weh Ren, awal lah. Wait, jap. Rupanya, yang paling aku takut bukanlah masa depan, tetapi meninggalkan tempat yang pernah menyimpan semua versi diri aku. Kalau ini perpisahan kita, terima kasih sebab pernah jadi sebahagian daripada hidup aku.